Okey, dan untuk mengupas perjalanan pelumba di pusingan pertama dan menjelang perlumbaan di Beranang bersama dengan kita adalah dua tetamu di studio. Okey, tetamu kita kali ini memang dia agak pemalu sikit. Tak biasa kena interview, tapi kalau kita cakap bahasa dia, tak reti lah. Kita sebelum ni kita kenal dengan Kabil Irfan. Betul? Betul lah. Nama Kabil memang orang tahulah. Sebut je Kabil kita dah tahu dah. Juara dunia dan beraksi di ESBK. Tapi tak tahu pula ada adik dia juga, Reh. Dengan motosikal. Betul, kat sebelah saya ni. Nama benda ni? Kasha Irfan, betul? Betul. Umur berapa Kasha? Umur apa Kasha? 12 tahun. 11 tahun? 12. 12? Oh, 12 nampak. tahun. Umur 12 tahun pun bawa motor laju. Macam abang dia juga. Tapi samalah, saya 12 tahun dah bawa motor dah. Ya. Dan di sebelahnya, ini mari mana bah? Mari mana? Ke Mamang ke mari Kuala Terengganu? Kelantan. Oh, mu Kelantan. Dia Kelantan ya. Oh, Salah. Kelantan. Bukan Terengganu. Tapi kalau ingat, set-set kita jangan pecok. Okey, Nufal Darwish. Ini 11 tahun Nufal. Untuk Kelantan mana? Pasimah. Pasimah. Oh, dekat kita masih putih. Okey ni. Baik. Bagi motor suti boleh? Bagi tau. Okey. Nufal Darwish. Baru habis kan di Sepang semalam. Oh, laju betul. Apa faktor yang buat laju? Rasa tak ada rasa takut? Ada juga debar. Debar lah. Tapi tahun lalu, tahun lepas ada race kan? Tapi masih lagi rasa berdebar? Tak. Tadi kata berdebar. Memang berdebar. Berdebar nak interview dengan dengan Akbar kan? Okey. Komen sikit pasal Kasha Irfan. Masa race semalam pasal tengok Kasha, Nufal, Al-Adam. Betul tak? Tiga-tiga ni duduk depan. Kalau Ganu depan. Kelantan depan. 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 Boleh cerita sikit pasal Kasha ni? Kasha laju ke sebab dia pencabar saya. Dan round 2 saya akan cuba buat yang terbaik ya. Tapi betul tu masa kat race malam dia, tapi Al-Adam tu takut dia tengok ni. Dia betul-betul kalau kat first corner tu, jap boleh bayar. Sila. Masa dekat first corner tu, kawan. First turn kan ke kanan kan. Dekat situ Al-Adam mesti masuk dalam. Tapi Nufal mesti tutup. Siapa ajar tu? Pak Lan. Siapa dia? Pak Lan. Pak Lan tu siapa dia? Lan Jawa. Lan Jawa? Oh, pernah dengar nama Lan Jawa ni? Mari Kuala Terengganu. Lan Jawa dalam sukan perlumbaan lah. Oh, Lan Jawa tu bapak Kabil. Bapak Kasha lah. Bekas rider rupanya. Okey. Macam Nufal adalah pemenang bagi race 1 kan? Macam Kasha adalah pemenang bagi race 2. Betul. So masa yang race 1 tu, bila Nufal menang tu, Kasha mesti rasa apa masa tu. Lepas tu, mestilah nak buat yang terbaik untuk race 2 tu kan. Dan menang pula. So apa rahsia masa tu? Macam mana rahsia boleh menang tu? Rahsia menang tu? Macam dah nampak cara Nufal ni boleh lawan Nufal macam mana. Masa tu apa yang buat Kasha boleh menang lah masa kat race 2? Ingatlah. Motor laju atau Kasha yang berani ni? Dua-dua. Dua-dua. Kena dua-dua lah baru boleh jadi Kasha kan? So masa tu apa yang macam Kasha nampak, Nufal ni bila dekat corner dia macam ni, so Kasha nak lawan pelumba-pelumba lain. Apa yang Kasha masa tu nak buat lah dan Kasha berjaya. Ke tak pandang belakang dah, memang jalan je. Macam tu. Okey, masa dekat track Sepang tu, dia ada 11 corner kan? Ada first turn tu memang kat situ memang selalu overtaking lah. Second corner tu U-turn. Kan? Lepas tu tiga U-turn, sorry. 3 tu U-turn, 4, 5 chicken. So antara corner-corner tu kat mana yang rasa paling sesuai nak overtaking, nak potong rider depan? Paling senang nak ambil. Turn mana? Turn 4. Turn 4? Turn 4 tu kan chicken macam tu. Macam mana boleh kata rasa senang? Saya ingat macam Al-Adam Mikail,
dia suka turn 1. Dia masuk dalam. Macam Kasha suka turn 4. Kenapa? Tak tahu. Sebab orang lain mesti kantoi kan. Tapi Kasha je yang power. Abah suruh potong kat situ. Ke Kasha sendiri yang buat? Ke situ memang favourite rider nak potong rider depan? Betul. Memang kat situ lah. Kat situ lah tempat dia. Pot baik dia kan. Okey, baik. Naufal, nak tanya sikit lah pasal Al-Adam. Al-Adam Mikhail lah nama dia. Dia tahun lepas main 1-1-0. Tahun ni main 1-6-0. Macam mana dia boleh laju lah duduk depan? Biasa tengok dia. Boleh tak komen sikit pasal Al-Adam ni? Pasal Al-Adam ni dia tahun ni dia first time tu, awak tahun lepas dah race kan 1-6-0 kan? 1-0 kan. Al-Adam ni baru masuk tahun ni. Apa hebatnya dia tu? Nampak dia usaha. Dia apa? Usaha. Dia usaha lebih. Tapi dia nampak macam dah biasa dengan motor yang lagi laju. Sebab dia ringan. Sebab dia ringan. Oh, sebab dia ringan. Faktor berat badan lah. Awak rasa geram tak bila dia ikut dia kat belakang? Geram kan? Perasan lah dia ada kat belakang? Tak tahu Kak. Memang tak tahu. Memang tak perasan dia dekat belakang. Tapi tahulah ada rider dekat kat belakang. Masa tu sebab daripada first round sampai habis, awak bertiga, awak, Kasha dengan Al-Adam ni kan, tiga-tiga ni rapat je. So, changing gear apa semua macam mana? Macam biasa lah. Macam biasa? Dia buat tak macam mana extra dia pun? selalu buat lah tu. Awak perasan tak masa kat first turn, Al-Adam nak masuk kat dalam? Perasan tau? Memang tengok rapat, memang nampak setiap kali every round tu dekat first turn tu, Al-Adam tu akan masuk dalam nak potong Naufal. So, Naufal masa tu dah tak takut dah. Jatuh pun dah tak apalah, janji dapat tutup. Ke macam mana? Saya tak nak jatuhkan orang. Tak nak jatuhkan orang baiknya. Kasha perasan masa tu ada korang bertiga kat depan tu. Tahu lah memang perasan masa tu. Memang perasan. Memang macam tak boleh ni, nanti dia akan potong kan. Dah tahu lah dalam masa tu. Dah. Maksudnya dia sedar. Ya, dia tahu. Okey, nak tanya. Alert. Dengan Kabir selalu ada training sama-sama tak? Ada. Dengan abang kan? So, abang ada ajar turunkan ilmu dekat Kasha ke atau dia cakap mau belajar sendiri lah? Macam mana? Dia turunkan ilmu. Oh, dia ajar lah. Tak lokek ilmu lah. Dia ada marah tak? Ada juga. Marah juga? Kena marah dengan abang? Adik kena ikut cakap abang kan? Tapi kemarah tu nanti adik pandai kan? Betul lah Kasha? Kan? Lepas tu ada tak macam share ilmu juga dengan Naufal ni? Ada. Ada tak? Oh, bagus. Okey, seorang daripada Kelantan, seorang daripada Terengganu. Biasanya macam off season, bila tak ada race kan training sama-sama geng-geng Pantai Timur ni. Tapi macam Naufal ada tak training sekali dekat Terengganu dengan Kasha? Ada. Ke dekat Kelantan je race? Dekat tempat sendiri je? Ada turun ke Terengganu? Ada. Ada. Di Gong Badak? Tapi di Kelantan ada track tak? Ada. Ada juga. Track mana? Kat gunung. Kat gunung. Gunung. Oh. Tapi selalu jugalah yang bawa pergi Terengganu training. So, okey, sasaran tahun ni apa? Ni okey, first round dah menang satu race kat Beranang. Beranang tu susah tau. Yakin tak boleh dapat gelaran juara lagi? Beranang sebab Al-Adam Mikhail ni dia aku tak boleh bagi budak-budak dua orang ni menang ni, nak kena menang ni. Macam mana Beranang? Saya akan cuba yang terbaik lah. Kan? Kena training kuat lagi lah. Kasha, yakin boleh dapat at least satu menang dekat Beranang ni? Ke nak menang dua-dua? InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik lah. Jawapan sama lah. Betul lah, jawapannya dah bincang ni aku. Cuma yang terbaik. Okey, nak tanya nak menang dua race ke share? Awak ambil satu, dia ambil satu. Macam mana? Nantilah ya. Tak boleh aku ada dah bincang ni. Okey, itu saja masa yang kita ada bersama dengan Kasha dan juga Naufal. All the best selamat berjaya kepada korang berdua dan semua pelumba-pelumba di FIM Mini GP. Kita nak tengok apa yang terjadi di Beranang tu, memang saya rasa menarik untuk kita saksikan nanti. Okey, dan kepada anda semua jangan mana-mana, kita ada banyak lagi perkembangan antaranya seperti bola sepak.